Assalamualaikum guys. Ini ada cerita kedua. Selalu FI letak satu je video. So ini letak dua lah. So ini ada table Saka Semalaya. Bro Mi, Bro Azmi, klien FI, dia rajin lah mengumpulkan data-data ni kan. Terima kasih Cik Azmi kan. So setakat ni kita ada going forward ada 4 lagi IPO yang bakal tersenarai di Bursa Malaysia kan. Satu saham syarikat Saliran Group Berhad yang akan disenaraikan pada hari Khamis 13 bulan Mac minggu depan. Kemudian kita ada saham Lim Siong Hai Capital syarikat construction. Begitu juga Wawasan Dengkil syarikat construction. LSH akan listing pada 21 bulan Mac hari Jumaat depan. Kemudian Wawasan Dengkil 25 bulan Mac hari Selasa depan-depan. Kemudian Chamlight Innovation 26 Mac kan. So boleh tengok kat sini lah status dia dan sebagainya. Kalau anda lihat sini Saliran tiada status syariah lagi. Bank penasihat dia M+. Kemudian kita dapat tengok harga saham dia adalah 27 sen. Tapi ada beberapa broker yang bagi fair value 35 sen, 34 sen, 45 sen, 38 sen dengan kemungkinan kenaikan sebanyak 41% kan. Kemudian kita ada yang nombor 2 LSH, harga saham 88 sen tawaran dia. Tapi fair value dia ialah RM1.27, RSB bagi kan RM1.13, TA bagi RM1.6, RM1.80 kan. Dengan kenaikan sebanyak 44% lah sasaran dia. Itu cerita Lim Siong Hai ni kan. Tapi itulah syarikat ni syarikat keluarga keluarga punya syarikat lah. Dah lama dah syarikat ni dibuka. So bank penasihat dia M Invest kan. Lepas tu Wawasan Dengkil, harga saham murah 25 sen. Ace Market, M&A Securities, berstatus syariah. Setakatnya satu je yang bagi fair value, iaitu M+ lah, yang bagi harga fair value 37 sen. Yang lain-lain tak ada lagi. Begitu juga dengan Chamlight, harga saham 25 sen kan, akan listing pada 26 bulan 3 nanti. Belum ada fair value. Syarikat ni UOB punya UOB punya barang lah. Bank penasihat dia UOB. Selalunya kalau UOB tu kalau ikut kejadian yang lalu kan, rekod lama tu memang menarik lah kan, boleh naik lah kan. Itu cerita dia. Macam M Invest dia jarang-jarang buat kan. M Plus pun biasa-biasa saja. M&A memang hero lah dalam hal IPO ni. So all the best tuan-tuan dan puan. Kan mana dah tahu dapat duit raya daripada 4 saham ni kan. 3 saham ni kan. Yang syariah ada 3 kan. Mana tu dapat duit raya kan. All the best FI ucapkan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa follow FI kalau nak tip-tip dan kisah-kisah saham di Bursa Malaysia yang seterusnya. Bye.